Asal lagi gila. Apa? Aku nak panggil. Sebab aku tak tahu nama kau apa. Aku panggil kau Jimmy. jadi BF? Kabut. Alah, hai, apa ni? Masuk-masuk nak kabut-kabut kau orang. Pernah tidur ATM jengka dulu Tan Karisma. Tidur tak apa, tidur gampang. Brother. Ya Allah. Apa yang sampai ratus-ratus ni view ni? Tanya. Korang ni kenapa masuk live kita orang ni? Tak nak, jangan request kita. Ish. Mak betul lah. Sekejap nak block. Apa ni? Ya. Muiz. Siapa ni? Muiz mana ni? Tak, bukan. Dia tak main TikTok. Oh, ya ke? Tak tahu. Macam Abang Mat ni. Lagi satu, dia tak panggil Anis Yaya. Biarkan dia tak payah layan. Ya Allah. Macam Ash lah duk try ni. Ash siapa? Ash mana ni? Ash mana pula? Lalu lagi film. Orang jengka guna kereta lembu lagi ke pergi bandar? Kita orang guna kereta sorong. Asyum. Tak tidur lagi. Babi. Cuba teka pula tu nama dia. Okey lah, kena lah. Mana Eddie? Hilang dah Eddie. Nak ni. semak lah korang ni. Sumpah cakap. Semak. Tolong lah berambus. Tak payah. Masuk lagi. Arifan. Korang. Arifan tadi masuk Kat sini bukan untuk menjual dia. Tolong lah. Kalau pula kat TikTok awak. Oh. Halo. Sakit tu tengkuk. Oh. Sumpah cakap. Oh ni sisi ni mana satu yang ni? Salam bakar. Salam. Adik ke? Sepupu? Sefufu. Adik-beradik ke ni? Sefufu. Patutlah. Apa patut? Oh. Kata leping tu ada ACC ke? Kalau awak pandai, awak pergilah cari ACC saya dekat following dia. Buka saya punya TikTok. Lepas tu buka following. Cari LYY Lee. Tu lah akaun dia. Tapi lah nak tengok akaun belakang. Tengok. Dah puas. Baru nak tanya ada muan ke sebab hidung sama. Ya, kita orang sepupu. Patutlah gempal semacam. Wajah. Ya, gemuk. Nampak ni. Yang ni kurus. Kasih. Aha. Dah macam lembu babi lah. Dia ni kot shaming orang Syah. Dia cakap gempal, cakap macam lembu pula. Dah kahwin ke? Dah kahwin. Oi. Apa ni namanya? Jahal. Hai. Komen tak naik ke? Tak. Ada yang kena apa ni? Apa yang kena? Ada yang kena apa? Kena ni. Bukan. Filter. Filter. Atif mana Atif tak tahu. Okay, dah follow Lee. Tidur Alright. siang ke? Tidur siang. Kezai belah mak Bapak. Dia belah bapak. Ni belah mak. Kita bapak dia dengan mak saya adik-beradik. Atif mana Atif? Mana aku tahu kau tanya dia. Cik diam. Kenapa? Kena palau ke bukan kena filter? Kadang-kadang ada komen kena filter tak boleh baca. Muka sama. Ya, kita orang cousin, sepupu. Oh, ya. Sabar dia dulu. Tak payah SS. Bodoh. Dia tak ada pun, tak ada apa. Tak ada apa. Bodoh lah dia ni. Diam dulu ke sekarang? Bising balik. Dah bising dah. Bodoh lah dia. Dia SS buat apa? Tak tahu. Kau buat apa?
Ya Allah, view memang dia tadi Takkan turun dia naik 100 je turun 90. Lepas tu dia naik 100. Sabar nak print. Tak payah Allah, print, kau tak ni payah membahayu lah. Takut nak print gambar. Kau nak buat apa? Baik, nanti salah seorang daripada awak jangan lupa datang tau majlis tu. Majlis apa? Majlis Cuba apa? teka. Mana? Mana li? Bukan Le, mana le? Mana le? LYY. Printer Oh, photostat. LYY bukan LEE, LYY. Majlis persandingan tarikh kita. Alah. Awak Aduh lah. Alah, Eddie dah keluar. Masuk culture ni cepat jangan lupa keluar. esok jadi goalkeeper. Okey. Buat poster orang hilang. Weh, tak payah kot. Wanted. Cia. Jangan lupa esok jadi goalkeeper. Ya, esok kita orang jadi goalkeeper. Kita orang jadi goalkeeper apa ni? Happy lah. Dia nak main tu.